Saya Muhammad Hafizah binti Iyai, atau dikenali dengan nama Bija Ketitir Emas. Wayang kulit Kelantan merupakan salah satu warisan seni tradisional yang telah bertapak bertahun lamanya. Kini, kita bersama Tuan Hafizah sebagai Tok Dalang. Di sebalik kemajuan zaman, warisan wayang kulit yang telah menjadi nadi budaya bangsa kini semakin hari semakin dilupakan. Generasi muda kian kurang mengenali keindahan dan nilai yang tersirat di sebalik persembahan wayang kulit. Ya, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Hafizah binti Iyai. Berumur 55 tahun. Yang berasal kampung Kubang Rawa, Salur, Kota Baru, Kelantan. Atau dikenali dengan nama Bija Ketitir Emas di dalam permainan wayang kulit Kelantan. Saya bermain wayang kulit ni hampir 30 tahun. Jadi bermula daripada umur 20 lebih lah, 22 macam tu. Tuan Hafizah telah menubuhkan satu kumpulan muzik wayang kulit dan menjemput seorang Tok Dalang sebagai pencerita. Namun, setelah beliau meninggal, mereka teruskan latihan seorang demi seorang untuk mencari Tok Dalang yang baharu untuk mewarisi warisan budaya ini. Mungkin sebelum tu lagi pun saya tak tahu sebab asal-usul wayang kulit yang di Malaysia ni saya pun belum sempat lagi, tapi setakat yang saya tahu dalam permulaan 55 ke 60 tahun 60 lagi sampai ke sekarang. Ya, asal-usul tu macam sejarah wayang kulit ni dia berasal dari India. Dari India dia pergi ke Kamboja, lepas tu Thailand dan ke Kelantan, iaitu Malaysia. Walaupun asal-usul wayang kulit ini dari negara lain, tetapi bagi wayang kulit negeri Kelantan, ia mempunyai rekaan, penceritaan dan ciri-ciri tersendiri. Dia mentor ni kena pakai satu alat ni panggil balas. Dia berbaik. Dia berbaik. Ini info simbolik untuk disampaikan kepada dia wayang kulit Kelantan ni dia daripada hikayat Ramayana, tetapi hanya nama-nama digunakan mengikut hikayat Ramayana. Penceritaan dia dah diubah cara orang Kelantan lah, cara orang Melayu. Wayang kulit dulu ni adalah dia banyakkan kepada penceritaan. Jadi dia Tok Dalang pun dia kena kata pandai cari penyesuaian juga lah dengan keadaan masa. Contoh dia ada tambah watak-watak komedi. Dia terbaru ni ada yang buat Star Wars, ada yang buat animasi, iaitu Warrior Samak Sari, pembaruan. Bagi penggiat seni seperti Tok Dalang, ia mengambil beberapa inisiatif untuk menarik perhatian generasi muda dari segi jalan penceritaan berkonsepkan komedi,
Dia contoh ini yang watak utama dalam permainan wayang kulit Kelantan adalah Sri Rama. Sri Rama dan pengasuh dia iaitu Pak Dogo. Sri Rama ni dia seorang raja. Seorang raja dan dia punya perangai dia macam kata kalau garang pun dia, baik pun dia. Kertas tadi. Dia kadang Tok Dalang ni dia kena mengenali setiap watak. Contoh macam Sri Rama ni, kalau ikut asal dia bukan bentuk dia macam ni. Dia bentuk dia lebih kurang macam ni. Dia tak ada mahkota atas ni, tak ada. Lepas tu macam ni. Ini ditiru daripada orang yang bermain menorak, iaitu pakaian menorak, supaya nampak cantik. Seorang raja nampak hebat dan nampak macam orang kaya. Sudah diubah jadi macam ni. Ini adalah Hanuman Kera Putih. Hanuman Kera Putih ini adalah anak kepada Sri Rama. Dan dia juga merupakan seorang ulu balang dalam negeri Tanah Jawa. Kita katakan macam tu. Ini dia ada kisah dia. Kenapa yang ni kera tak cantik, dia punya bapa cantik. Dia kisah dia semasa Sri Rama sedang mencari Sita Dewi yang dilarikan oleh Rawana. Dia terminum air sumpahan Rawana. Lalu di dalam perjalanan dia terjumpa satu sungai yang disumpah oleh Rawana tadi, sebelah keruh, sebelah jernih. Lalu dia perintah adik kepada dia, iaitu Raja Muda Laksmana, suruh mengambil air untuk diminum. Raja Muda Laksmana ni dia adalah orang yang berilmu tinggi. Dia macam dia rasa air yang jernih ni adalah bukan air sungai. Lalu dia ambil air yang keruh, bawa pergi kepada abang dia Sri Rama tadi. Sri Rama marah. Dia beritahu, dia kata, aku nak minum yang jernih tu. Dia kata, bapa mu bawa air tu? Aku seorang raja mu nak minum air tu. Dia ni lurus. Lurus dia ambil lah air yang jernih tadi. Bila ambil air yang jernih, Sri Rama minum. Bila dia minum air tu, dia menjadi seekor kera. Setiap ukiran dan sentuhan adalah langkah awal kelahiran wayang kulit. Proses ini memerlukan ketelitian dan fokus yang amat besar. Kulit Proses membuat patung wayang kulit, dia ada tiga cara. Cara pertama, kita ambil bahan-bahan dia adalah kulit lembu dan juga kulit kambing. Ini kira pembuatan tradisional. Jadi kulit lembu ni, pada peringkat awalnya kita basuh ni, kita cuci lemak dengan daging-daging yang lekat tu. Lepas tu kita bukuh dalam beg plastik. Jadi di sini kita kena macam peram dia sampai 3-4 hari. Apabila tertanggal bulu tu, kita pergi cuci lah dekat tali air. Air ni bersih-bersih lah. Kita tengok macam mana. Apabila kering, kita potong lah kulit ni. Contoh kita kata kita nak buat besar ni kan.
Nanti kita potong biar lebih sikit. Ini kita sebelah bulu tadi kita grinder dengan mata kertas pasir. Bila kita grinder betul-betul dah bersih, nampak putih semua, lepas tu kita terus tembuk. Bila tembuk jadilah. Dia tembuk ni pun mengikut watak lah, ataupun gambar yang kita lukis. Lama tengok. Jadi Dia akan menjadi nampak cantik. Ini yang lama. Ini adalah di era tahun 70-an. Dan masih elok, masih boleh digunakan. Cuma beza dia tidak mengeluarkan warna apabila disuluh dengan cahaya lampu. Sebab dia menggunakan cat biasa, cat minyak. Kalau yang ni kita teknik dia setelah selesai tembuk, kita ikat dia punya buluh ni, buluh yang dibelah, diraut. Lepas tu kita spray gunakan clear. Kita spray kiri kanan, dia kering. Lepas kering tu barulah kita warna. Warna ni kita gunakan warna dakwat marker permanent. Permanent tu. Itu kalau macam kalau whiteboard dia boleh tanggal. Itu dia teknik pembuatan. Yang ni dia boleh nampak dia punya warna bila disuluh dengan cahaya lampu tadi. Seperti yang Tok Dalang sendiri katakan, ini merupakan salah satu watak yang ada di wayang kulit, iaitu Seri Rama. Dan di sini juga ada perbezaan antara moden dan tradisional lah. Dengan Tok Dalang sendiri membuat bentuk yang lebih unik, lebih orang ramai tahu, iaitu pakaian tradisional Melayu, baju Melayu beserta dengan tanjak. Berbeza dengan yang lama punya, berfokuskan dengan corak dan mahkotanya tersendirilah. Dan wayang kulit merupakan salah satu persembahan tradisional yang sangat-sangat unik dan perlu diwarisilah untuk generasi akan datang. Harapan saya pada masa depan dan juga untuk generasi kini dan akan datang, jadi yang berminat kita kata boleh lah. Kalau nak jadi Tok Dalang ni, cubalah belajar, betul-betul belajar cara permainan, cara buat. Kalau macam tanpa untuk mengelakkan daripada hilangnya benda ni, macam kita kata cara penyampaian Tok Dalang lah. Walaupun kita mengikut arus peredaran zaman, akan tetapi kita kena kekal juga yang asli. Macam kita campur lah, yang asli tetap ada, yang baru pun akan kita campur. Cari lagi kerutu itu orang pun nak tu cari lagi ngatu orang tu ada belah tu tak apalah, mari kita pakai pergi, tapi pada fikiran pasti baiklah kita berpucuk di antara yang ramai-ramai tak guna. Hari ini kita berada tepat di tapak persembahan wayang kulit untuk menyaksikan persembahan jalan cerita wayang kulit yang kini berlangsung di Kampung Kubang Bawah Salon. Dulu lihat. Kali ni apa mailah kita sama mati. Kamu masuk ke dalam istana. Wayang kulit bukan sekadar bayang di belakang layar, namun ia merupakan bayangan yang perlu dipelihara untuk warisan Kelantan pada masa kini.